Itu tentang ujian saringan. Bila dah diagnose, tadi doktor kata dengan kolonoskopi tu dah boleh clip kan, dah boleh keluarkan the polyps. Adakah rawatannya sebegitu ataupun kalau dah diagnose cancer, apa rawatannya? So kalau kita dah confirm cancer, first thing to do is stage. Kita nak tengok dia tahap 1, 2, 3 atau 4. Staging ni berdasarkan dia punya locality, mana dia. Kalau dia masih di dalam usus atau dia dah merebak ke stage 4, which is dah pergi ke organ lain lah, seperti hati ataupun paru-paru ataupun organ sekeliling. So daripada staging baru kita boleh tahu rawatan apa yang sesuai untuk patient. Stage 1 kalau polyp sudah di remove, itu rawatannya lah. Settle dah lah. Settle lah. So that's why kalau patient datang awal 45 tahun ada polyp yang suspicious ataupun pre-cancer, stage awal cancer, dah settle, dah potong. And then you just perlukan rawatan susulan selepas tu. Tapi kalau stage 2, stage 3, stage 4, then rawatannya lebih kompleks lah. Alright. Lebih kompleks tu biasanya include apa, doktor? Stage 3, basically you kena buang bahagian usus yang affected. And then stage 3 definitely kita kena sambung dengan chemo, radiotherapy selepas tu. Stage 4, yes, depending on apa yang patient datang dengan. Kalau patient datang dengan tersumbat, kita kena buat. Patient datang dengan pendarahan, kita kena buat. Tapi rawatan masa tu lebih niatnya pada quality of life. Kita nak bantu patient. Tapi kebarangkalian untuk treat sembuh agak rendah lah. Siri jom dengar tips ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Tebrau.